Selamat pagi pada anda semua. Selamat datang ke Explore Makan Normal. Yang mana baru bangun sahur nak bersahur, selamat bersahur. Pagi ikan bilis. Hari ini aku tak kesorangan. Hari ini aku berteman. Aku ada seorang teman hari ini. Tak tahu siapa. Pagi Sugus. Tak tahu siapa. Let's go. Ini dia tetamu kita hari ini, Encik Kayum. Apa khabar berada? Alhamdulillah, terima kasih. Encik Kayum kita yang dijanjikan hari ini dengan kita. So hari ini kita akan bersahur di Pasir Panjang, di gerai, di kedai Paradise. Okay. Nanti kita akan berbual panjang tentang Brother Kayum kita sendiri. Dan yalah, nanti kita enjoy lah dengan cerita-cerita best dia. Okey ni hari. Right. Ni hari off lah, tak kerja Hari ni memang off. Hari ni besok off. Oh, dia off nampak. Tinggi guys. Aku jadi pendek guys. Aku jangan sebelah dia. Aku rasa aku terbantut guys. Tinggi lampai, badan sapau lagi. Okay, kita sekarang dekat ini Paradise. Kedai Mama. Salam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Sini. Kita dah sampai. Sini. Okay, kita sekarang di Paradise. Yeah. Nampak. Order Kayum. Allah Akbar. Ya, okey. Kita kasih Brother Kayum order dulu. Apa dia nak order? Silakan order apa? Mi goreng ya. Selamat pagi semua. Mi goreng. Mi goreng Mi goreng apa? Mi goreng biasa. Mi goreng biasa air. Air kok lah. Aku masih banana split ada. Banana split aiskrim ada. Alamak aiskrim. Banana milkshake. Alamak. Berry je tu. Masih panjang guys. Give me the chapati. Siapa sebelah? Ni Kayum. Kayum Barok. Ui, apa tu? Tengah marah tu. Ini mana Paradise dekat Pasir Panjang. Saya coke lah satu. Coke sama apa nak makan aku masih kenyang lah. Tak ada air sudah lah. Tak payah Dah makan. lah, kau nak makan. Aku nak makan. Aku tadi dah makan. Aku nak makan juga. Tak air. Tak apa. Mi goreng satu. Telur 101. Waalaikumsalam. Okay guys. Ini dia Abang Kayum kita. Dia umur berapa? Muda lagi, 49. Akan dengan aku jugalah. Wah, meriah nari. So Abang Kayum kita ni dia seorang katakan Senang cakap dia dipanggilkan nama singkatan sebagai Marine Safety. dia bertugas di dasar lautan. Ya, betul. Di lautan yang dalam. So yang kabut. So macam mana? So awak dah berumah tangga lah? Dah. Berapa anak? 2 hero. 2 hero. Ada social media? Social PCG media. bukan? DCG. Bukan. Macam mesin gun. Dah biasa lah. Dia memang laju, orang dia berubah laju. Mana kedai tepi road, tepi road dah macam kat Malaysia tu, tepi jalan nampak. So he basically nampak macam tegap orang dia. Abang tu pernah nikah. Apa ni? Wong tu. Pernah nikah. Dah pernah nikah. Pernah. Masuk kali ni dah 2 kali lah nikah. Oh, dah 2. Di Pasir Panjang. Yes, di Pasir Panjang. Jadi hari ini kita bertanya sikit lah tentang pekerjaan dia dengan pengalaman dia di tengah laut macam mana. So ada tak dari larangan daripada family. Family kau okey? Kau kerja gini?
dulu okey, untuk family aku diorang very supportive. Arwah bapa dulu dia seorang takbut lah. Oh, takbut dah. Takbut. Jadi orang-orang lama lah sana, otai-otai lama. Dekat dengan Ponsing. Sebelah Ponsing ni. Pengalaman- Dekat je tak jauh. Pengalaman abang tu waktu pancing guna jaring apa? Ha? Waktu pancing guna jaring apa? Dia tanya kau tu, bukan aku. Mana ada kita pakai jaring? Ha. Abang kerja balik hari-hari ke? Yes. Kita apa nak cakap aku boleh Aku pun boleh perkataan okey lah nak cakap. Kita cakap open bangsa kira tak ada saya awak punya. Ni kita buat aku kau je. So jadi untuk aku ni bekerja ni is like macam orang lain punya kerja lah. Tapi I'm not office hour lah. It's a 12 hours job. 12 hours. Jadi pagi keluar daripada rumah pergi kerja. Salam kenal dari Soul Hunter Angah. Soul Hunter Angah Salam kenal Soul Hunter Angah. Kenal. Selamat menjalani bulan Ramadan buat abang-abang kita di sana. Alhamdulillah. Aku kau is formal better for us. Yes, correct. So jadi untuk macam back to just now lah untuk bekerja ni kan, for me darat dengan laut tu dua perkara berbeza lah. Offshore ke ada lah related to offshore, tapi I'm more to kirakan Singapore punya territory border lah. Tak exceeded to luar daripada kawasan Singapore punya border. Kau ikut juga? Ikut juga? Biasa lah. Kau apa? Kok? Kat mana? Kerana ni healing tak ajak. Ni dekat Paradise. Masih panjang. Okey, apa ni? Dah berapa tahun Berapa tahun? kau kerja? Baru juga. Baru juga, tapi dalam masa yang singkat tu pengalaman dan belajar daripada dengan orang atasan, orang dalaman kan, banyak benda yang aku belajar lah. Benda yang boleh, apa benda yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, apa yang seharusnya kita nak kena buat dan apa yang tak seharusnya. Jadi untuk keselamatan atas laut tu tak sama dengan keselamatan di atas darat ni sekarang. Jadi for example macam korang jalan-jalan mana kan, ya apa itu pelan-pelan laju sabar 24 jam jangan sidau. Laju dia steady. Kita let boleh nampak kan, boleh nampak. So even where the boat, macam korang nampak tempat East Coast ke tempat Marina ke mana-mana korang nampak boat parking, they call anchorage. That's why they call anchorage. So usually that time when this abang fishing, it's not his fault. It's a boatman fault. Pasal diorang tahu di kawasan tempat anchorage. Anchorage they are not allowed to do for any fishing. That's the reason why kita halau. First thing first kita halau. Second thing kalau repeated lagi boatman kalau degil kan dengan apa yang kaki pancing, nanti dua-dua kena. Apa ni nak main kuda kepang pula? Ya, saya main kuda kepang ni saya. Kuda kepang Macam even our HQ information tu je. Adakah wujud duyung? Sunshine. Duyung tak ada bro. Kat laut aku banyak dugong. Aku nampak. Ada ghost story laut. Ghost story ada. Sekejap kasi saya makan dulu. Kasi dia makan. Kita lagi seramkan cerita dia. Lepas tu nanti kita tanya pengalaman dia bermain kuda kepang. Kuda kepang pun ada cerita juga kan. Aku pernah tengok dia makan kaca ni semua. Macam mana tu? Individu lah. Lain negeri lain cara. Pasal aku punya main kuda kepang pun aku bukan daripada Singapura punya. Daripada Indonesia. Kan nama cakap lain negeri lain cara. Tu aku makan kaca guys. Yang tadi Tobita ada ghost story laut, ada. Laut lagi seram daripada darat. Tapi betul guys kalau kita sebabnya pasal apa very simple. Tengah laut lagi. The moral of story is very simple. Kat darat kau nampak hantu kau boleh lari. Kat laut macam mana kau nak lari? Kacauan aku. Terus pernah lah aku kenyang. Dia cakap pasal hantu ya, aku tiba-tiba rasa kenyang pula. Nak bungkus? Nanti lah nanti bungkus. Tak boleh bungkus balik. Dalam bot ada medical train ke? Yes, dalam bot every staff, every crew memang been trained for medical. Barongan pun tak boleh. Betul. Bang tak ada kenyang lah. Cerita hantu. Okey lah cerita hantu untuk korang lah. Yang whatever yang just now punya question we put aside first. Kita berbual pasal hantu lah. Momok. Orang suka pasal momok Diorang memang people pasal momok. Pengalaman anda? Pengalaman 77 is common lah tengah-tengah laut. Bola berapi diorang panggil. Itu memang common lah. Tapi itu apa sebenarnya tu? Telur? Kira kan orang hantar daripada luar negeri. Jadi macam ibarat macam gini kan. Kononnya lah aku tak happy dengan kau. Aku nak santau kau, aku gunakan ni pawang yang bagus, dia hantar 77 pada kau. Tidak.
Oh tu macam kita kalau orang cakap kalau kita nampak kita tegur tak jadi lah. Tak jadi lah. dia Dia pecah. jatuh atau dia off Dia some sort macam off lah. Tapi dia in clear cut kita nampak tu benda tu bola macam fireball. Kata tahu tengok cerita Dragon Ball. Bola api keluar kan. Dia macam gitu, some sort macam gitu lah. Apa kan korang sabar. Nanti satu hari aku akan ingat paranormalnya geng. So jadi itu yang first part is tujuh lah. Itu kau nampak. Macam kan tengok macam tasik, ada tempat sungai kan, penunggu kan. Korang nampak tempat YouTube ni semua. It's a reality tau. Kepala tak ada badan, ada rambut panjang. Itu dah penanggal lah. Tak, dia penunggu laut. Penjaga tu laut lah. Kawasan air lah. Kali hijau. Parin. Kali hijau. Tak hitam. hitam mata merah. Tapi yang aku nampak ni tempat laut ni, korang just imagine tau. Korang tahu tak apa tu kapal Amimus orang panggil? Super tanker yang kapal-kapal apa kontainer-kontainer ni semua kan. Berapa besar kan. You just imagine dia punya panjang tu korang kali 3 dia punya panjang. Yang dia naik tu daripada laut tu dia keluar kepala dia paras sikit dia tuyul. Hijau tuyul. Betul, hijau tuyul. Tu penunggu laut. So jadi mana yang tak kuat kan kalau korang kerja malam, kira-kira mistik-mistik memang ada lah. Check up memang ada lah. Pocong so far aku tak pernah nampak. Apa yang buat kau pernah kena kacau dengan orang? Macam dia orang datang kacau ke Kacau cuma wujudkan tak lah. diri? Dia wujudkan diri dia. Dia wujud memang ada lah. Cuma kita nak kena beranikan diri lah. Kita nak kena berani. Mermaid tak. Mermaid tak nampak. Kalau mermaid tempat fish tank, tempat gelang banyak tu. Enggak dia. Tu pun mermaid juga. Tapi korang tersalah pilih mermaid kan. Membawa penyakit Syul. Aku dengar cerita juga apa I don't know whether this mitos ke atau betul. Misalkan orang cakap kalau memancing kat tengah laut tu, kalau orang tu kena ikan merah, makin banyak, besar ikan merah tu, orang cakap tergulung balik sebab Yes, betul. penunggu dia ni pari besar gedabak. Tinggi juga penunggu laut. Dia actually pasal apa kalau macam kita kalau senang cakap lah, kalau korang buat para ke, korang buat explore malam ke apa kan. Benda ni betul-betul wujud. Cuma kadang-kadang kita tak percaya. Kalau kita cakap cepat darat kita nampak gitu dalam video kita tengok dalam orang punya live lah. Ini semua tipu lah, ni semua edit, ni semua kira-kira orang kata gimmick lah. Ni buat lah. In reality memang ada, memang wujud. Dia keluar tu, dia kat tengah-tengah laut tau, betul tau, dia keluar tu paras hidung, besar gila. Bayangkan dia punya besar dia. You just imagine kalau macam line up that super tanker kan. Itu punya panjang besar berapa besar? Kau panjang Sul. Tu dah bukan kopek Kalau macam malam-malam yang we long side kita punya boat, kita long side to one particular places macam tengah popular tempat Singapore ni. Yang korang tak boleh masuk lah. Senang cakap ni kawasan memang korang boat tak boleh masuk. Boat masuk terus kena angkut. Kena saman rabak-rabak. Tempat tu pawai. Tak ada Pulau Semulun. Mana satu? Tengok map boleh tahu nanti. Itu memang tak boleh masuk lah. Memang tak boleh masuk sana. Sana tempat keras gila Time kita punya boat kita long side kat sana. Just imagine aku tengah lipat kat luar tengah boring dah tak boleh tidur tu malam. Isap rokok. Kata bunyi apa? Dia panggil apa? Hey, garau. Hey. Tapi memang betul aku nampak lah. Aku nampak. Tak pernah dengar pulau tu. Tu tempat memang keras. Tak pernah dengar pulau tu. Tempat-tempat macam gini kan selalunya kan dah kena diorang dah restricted daripada government pasal diorang tahu tempat memang susah jaga tempat. Memang ada factory lah. Hati kau keras kerja ni. Roy, hati kau keras. Yes, betul. Kalau abang kena petrol dari laut sebelah mana sampai mana. Okey, untuk kalau kita gunakan bot cepat sampai. Abang kena hafal laut coordination ke? Abang kena hafal laut coordination, yes, betul. Tapi kau ada drive boat dia? Kau drive boat dia ke atau kena ada lesen? Nak kena ada lesen. Tapi while then sometimes as marine assistant we need to support those master macam steerman orang panggil steerman and engineering that handle for the engine the boat itself lah. Aku tak nak ambil lesen boat. I got one of tadi siang borak-borak dengan one of the drive. Dia cakap aku dah ambil tahu ni steerman punya lesen. Ada satu halfway through regarding about dia signal boy dengan beacon korang nak bezakan beacon. Ni kalau aku cakap korang beacon pun korang tak tahu apa tu beacon. Aku cakap boy mungkin korang akan tahu tu apa boy. Jadi siang hari korang nampak macam biasa tapi malam dia punya klip-klip tu. Itu korang nak kena master. Kalau beacon satu klip berapa, dua klip berapa. Okey, dalam satu klip dah sampai lagi sampai dua klip berapa second. So, jadi korang nak kena master ni semua benda. Jadi bila on sea ni korang bawa boat, korang akan tahu ni boleh masuk, ni tak boleh masuk. Ni dangerous tak boleh. Ada karang. Yes. Aku tahu ada karang. Bacon warna biru maksud apa bang? Bacon warna biru Bacon Bacon tu
Daging. Ini beacon. Tak, beacon aku belum, macam aku cakap, Bungkus aku balik, belum ada bungkus. tulisan tu untuk bawa bot. Piara. Okay. Siapa That ni? one my wife. Oh, abang bawa balik bungkus. Bawa balik. Awak nak apa? Bacon je saya tahu. Bacon juga tu. Tu beacon tu kan macam aku cakap, kalau korang tanya aku tentang beacon pun kan, jujur aku cakap lah, I'm not up to there lah. Ni Yara, awak okey abangnya kerja di tengah lautan. Adakah apakah perasaan awak kadang-kadang kalau bila waktu-waktu hujan tengah lembat? Adakah awak rasa gemuk? Tolong jawabkan lah. Aku rasa dia punya rasa macam ni, risau ada. Suami dia tempat laut kerja. Itulah tengah laut ni satu kita macam ni lah. Lagi kalau kita ada anak bini kat rumah. Seram dia tu, kita punya risau lah. Apa jadi kat tengah laut kan. Okey je doa yang terbaik. Risau tak? Risau tu memang ada, betul. Kalau solat ke atas laut macam mana bang? Kuda. Okey, good jual. question ni, apa korang tanya lah. Memang bagus. Aku suka macam korang tanya ni soalan. Dan pada untuk orang yang bahasa yang tak faham kan, laut kita tak ada kiblat. Kita tak ada arah kiblat tau. Tak payah ikut kompas pun tak boleh Boleh guna kita tawakal antara kita dengan Allah. Kau semayang mana kiblat tetap tu, itu adalah kiblat kau. Dah tahu lama ni. Kalau kena kompas macam Jack Sparrow macam mana? Berpusing dia tak berhenti. Taruhlah kita jangan cakap pasal kompas lah. Kalau kita tak ada kompas ke, kita tak tahu macam mana nak gunakan tu kompas ke. Jadi untuk arah kiblat kita nak semayang tu, kau rasa kau nak diri gini, nak mengarap tepi sana, semayang. Ni antara kau dengan Allah je, bukan dengan manusia. Arus dia ni bergerak. Yes, betul. Bot takkan stay satu tempat. Bang, so far Storm Singapore kira okey-okey ke? Storm Singapore kata robos. Jujur, Storm Singapore kata robos. Tapi jangan kena dengan angin ribut taufan lah. Ribut taufan daripada barat atau timur kan. Bot marine pun, PCG punya bot pun boleh terbalik. Betul. Serius Tapi Tetap pernah bagus. nampak air pusar? Air pusar pernah So nampak? far tak pernah. Nampak? Singapore tak pernah nampak. Tapi kalau water spout tu ada Water spout memang ada. Macam yang korang nampak tempat kan, not aku tahu. Kalau nol aku tahu itu yang cube ayam, makan ayam tu cube ayam itu yes. nol. Aku tahu. Good sharing info. Thank you. No problem Mas Durah. Okay, no problem. Okay, then how you not dah macam that? Kena knots dah macam that. Okay, dia macam gini tau. Knots tu on sea we don't use speedometer, we don't use RPM. Okay, we don't use like how many kilometer per hour. Tak gunakan gitu, pasal atas laut tu is mile per hour. Tak macam darat. Darat is kilometer per hour, but on sea we use mile per hour. Kira-kira masih tanya lagi pasal bot lah Dia masih tu curious regarding about bot. So okay lah, aku add something in lah. Nak panjang pagar, kita tak boleh pasir panjang. So jadi aku add sikit lah the max of MPA 30 knots kan is equivalent with the car speed 180 km per hour. Okay, dia boat punya speed lah. So our journey macam kita buat korang jalan mula daripada Jurong West, korang drive all the way nak sampai di West Coast. It took you, kalau macam tak traffic jam mination. Nak cuba apply? Dia betul, credibility. Aku nak sebut pun susah, tengok aku memang boleh lidah. Kalau apply dapat lah. Kalau apply dapat lah. Nak sebut ni perkataan memang berat guys. Tapi kalau nak ngurang jangan dia senang-senang, laju je. Dah lain pula jalan. Lain kan kita. Ada apa education? Cert. If I'm not mistaken is a diploma. Tak kena diploma Diploma. Then you need to have a basic kira macam certificate macam with your education wise regarding about marine engineer. Suka dia Okey lah, itu tadi pengalaman dia pasal kerja dekat Qatar sebut lah. Ni lagi satu pengalaman dia ni yang dia bermain kuda kepang. Sampai sekarang dia aktif dekat kuda kepang. Aktif tempat Tanjung Pinang. Makan apa? Makan prata dengan mi goreng. Tapi tengah kenyang semua. Tengah kenyang. Itulah masalah dia. Apa tadi cakap Tanjung Pinang? Tanjung Pinang. Kuda kepang kat sana? Asal jauh nak? Biar jauh, asalkan selamat. Apa ni? Ada buka kelas macam mana nak buat janda. Tu dah ke lain. Tak apa. Yang ini kita jangan tanya kat dalam sini. Apa-apa semua diam tepi. Kenapa abang tak main kat Singapura? Kenapa abang tak main kat Singapura? Bukan tak nak main dekat Singapura. Masalahnya kira kalau atas aeroplane pun sama pasal kiblat. Kira kalau atas aeroplane pun sama pasal kiblat. Yes, betul. Kalau macam stationary dia kapal terbang tu dia tak ada tu musalah Dia katakan tempat orang bawa balik. Yes. Ada lagi kau nak bawa balik? Tak, itu je. Kira kan setiap kapal terbang bila lepas atas udara tu, diorang tak ada musalah untuk korang nak semayang. So jadi tempat duduk kau tu adalah kiblat kau. Kau duduk menghadap depan tu adalah kiblat kau. Itu sebab kadang-kadang
setengah manusia ni dia takkan faham bila kita cakap apa. Dia tanya, kiblat mana? Mana-mana kau nak sembahyang, kau nak menghadap, kau menghadap lah. Tapi orang cakap, tak boleh. Masjid, aku pergi masjid menghadap kat sini, aku nak kena ikut masjid punya cara. Tak boleh. Tapi kalau macam taruh tu kawasan dah tak ada, then anyway, one more thing regarding about kalau tengah-tengah hutan, kamu tak tahu mana kiblat kau. Macam mana tu nak sembahyang? You need switch makan play. Paradise Restaurant Pasir Panjang. Paradise Restaurant Pasir Panjang. Pasir Panjang Road. Just ada main road, you see? We sit here. Ada main road. Grab. Okay, teman-teman semua, semoga bermanfaat lah apa-apa info yang kau nak tanya. Memanglah di tengah-tengah laut kan, ada orang bukan profesional, bukan macam ni. Tapi at least kita tahulah sikit sebanyak macam mana pekerjaan dia. Pernah nampak ikan yang misteri tak dalam? Banyak. Pernah? Tapi bukan dekat kawasan Singapura lah, tapi Kenapa? dia dekat pulau-pulau. Ikan tu bentuk macam mana? Megalodon. Megalodon tak Singapore so far. Singapore is not dia punya sea level is not too deep. Singapore punya sea level paling tinggi, paling dalam is about 29 meter. Sebenarnya ada apa dalam ini? Macam-macam juga, ada prata, ada Oh, baik. Bagus Hafidaus tanya. Ada mi goreng, sosej, capati, nasi biryani. Banyak. Main gemelan dia. Gemelan, dia punya gong, tabla dia. Tapi for you more to kuda kepang or barong? Now barong lah. Barong guys. Dulu kata kalau kecil-kecil kita dulu. So jadi dia punya peringkat ni macam mana tahu? Beginner tarian. Naik sikit pergi kuda. Daripada kuda tu naik atas dia ada anuman. Dia ada anuman, dia ada ketek. Jadi macam aku ni barong ni atas. Bermakna macam mana tahu? Senior Cambridge? No. Apa? Senior Cambridge bukan Dia bukan Cambridge lagi lah. Bridge that don't know come from where. So jadi macam aku cakap bezanya antara kuda dengan barong ni, korang duduk, kuda ni korang ramai-ramai, korang dah joget, korang kena asap, guru dah korang punya guru tu tembak kan, korang semua jadi tau. Tapi barong tak. Barong tersendiri punya tembak. Guru nak kena datang, semua dah jadi kan. Aku datang, aku dah ada baca-bacaan dia sendiri kan. Guru standby, ada lagi 2-3 guru, tembak baru jadi. Wow. Interesting. Tapi yang diorang makan kaca tu apa cerita? No, I have nothing to say about that. Jadi satu isu kritik dan kecaman. Jadi the best is sorry to say I have to skip that kaca lah. Masing-masing lah. I have to skip that topic regarding about kaca. Kepercayaan masing-masing lah. So jadi what I learn from the starting point until now to become barong kan. To play with barong, aku belajar satu benda. Kita kawal dia, bukan dia kawal kita. Kalau kau biarkan dia kawal kau, ibaratkan satu contoh lah. Kau buka lagu bunyi tak mau cakap lagu kuda kepang lah. Kita buka satu lagu macam Bulik Mayang. Terus jadi aku jadi mabuk. Step. Faham tak? Tapi kalau kita buka lagu Wings, tak tahu. Malam tak boleh cakap. Jujurnya aku cakap. Bila come to if you guys ever come across orang cakap aku tak boleh gini, itu terserah pada masing-masing. Masing-masing Jadi kalau dia kata dia menurun ke, dia rasuk ke apa, dia boleh bayar sendiri. Ni aku cakap jujur, ni semua tipu. Ni semua buat attention seeker senang cakap. is it bila orang kahwin baru boleh main kuda kepang? Tak semestinya. Kalau permintaan tu pengantin nak kuda kepang dimainkan tempat dia punya event, then baru. Tapi kalau kau ikut Indonesia, kami permainan cara Indonesia. Lain negeri lain cara. Setiap minggu ke setiap 11 kali pergi? Tengok kalau kau dapat free time, kalau kau kerja full time, you got no time to go overseas, tengok occasion day lah. Bila betul-betul kau ada tu masa kau boleh ambil cuti tu kan, satu kali kau pergi lah. Itu je. Satu hari kita stay sana satu malam lah? Satu malam ke 2 malam lah gitu. So jadi kan macam aku cakap, in terms in life, macam dalam anak seni ni, pada orang cakap senang, actually susah. Susah jaga barang. Nombor satu, korang nak kena puasa. Kena puasa? Sebelum nak turun gelanggang, nak turun cara, nak kena puasa. Kalau kau tak puasa, kalau kau kena sebatan, badan kau berbilai, berdarah. Wah, ada sebat-sebat tu. Alamak. Aku cabut. Cabut lagi? Yang tukang cabut tu nak panggil pecut. Tak sakit ke? Tak sakit. Puasa. Macam ibaratkan kau tengok Kabadi. Kabadi pijak pijak badan, kaki tak berdarah, cucuk sana cucuk sini tak berdarah. Dia puasa lah. Puasa dia apa? Dia orang tak makan benda yang berdarah. Dia orang jadi kambing. Makan nasi dengan apa? Dengan rumput lah. Nak makan nasi dengan sayur. Rumput kacau korang punya periuk nasi lah satu. Kita tak kacau korang punya periuk nasi. Korang nak pancing ke, korang nak apa tu lantak korang punya pasal. Tapi korang kadang-kadang bila korang dapat boatman macam tai, ni tempat boleh pancing, ni okey, ni tempat okey, korang pergi ikut dia punya rentak dan korang tak tanya dia pasal life jacket, korang pergi tak pancing.
Kena report, kita yang jadi sasaran, tak dapat rest. Okey. Kalau MPA jadi boatman bagus, dah tahu semua Tak apa, untuk yang mana-mana yang dah tahu ni sekarang kan. Number one is safety comfort. Kalau korang takut korang nak pakai sana punya life jacket macam apa, bawa hapak ke apa kan. Shopee ada jual guys. Beli murah-murah. Korang pakai untuk korang punya safety juga. Nak pergi pakai wat-wat, pancing kasih ikan makan kan. Cuba kalau korang kau punya badan dah hancur kat bawah, ikan makan. Free meal. Banyak jumpa badan lifeless atas laut. Tu sebab ke banyak jumpa badan lifeless atas laut. Yes, betul. Sebabnya pasal apa? Life jacket tak pakai? Salah siapa sekarang? Mak bapa kau yang salah. Tapi ni logik ni berbual lah. Kalau korang, kalau macam kita tak inform korang pun, logically kan, korang naik boat, mesti nak kena pakai life jacket. Good swimmer ke tak good swimmer, life jacket is a must. Even there is long years ago lah ni aku cerita, long years ago there is a person is a good swimmer tau. Dia pergi swimming pool, he get the top scorer lah. Okay, dia renang tempat East Coast, dia pergi pusing satu orang datang balik, good swimmer. Tetapi bila part dia pergi pancing tu, dia jatuh laut, dia punya swim tu hilang. Apa ni? Kira kayak yang nak pakai motor propeller kena ada lesen pasal safety. Kira kayak yang nak pakai motor propeller kena ada lesen pasal safety. Dia senang cakap, whatever using propeller, you have to go for your course. You have to go for your course. Macam example, macam satu benda lah. Ini aku cakap logik Kau pakai kayak ada propeller tu kita letak tepi. Korang kat bawah, kat luar ni kayu basikal e-bike, nak ambil lesen tak? Whatever came up from him, ini pendapat dia tersendiri. So kalau korang nak lebih tahu lanjut, korang boleh masuk lah yang official punya website, korang punya whatever keterangan-keterangan yang betul, yang legitnya, itu have to go to dia orang punya official website apa ni semua, atau orang yang pakar, betul-betul pakar dalam bidang itu semua. Ini pengetahuan dia untuk diri pendirian diri dia sendiri. Apa ni, jauh juga ni dari situ nak pergi Yishun, tahu pun. Dari situ nak pergi Yishun. Tak jauh. Tak jauh mana pun, jauh di mata dekat di hati. Dia tinggal dekat Tok Belanga Rise. Tempat sekolah aku primary dulu. Tadi aku datang sana, aku macam nak nangis kenangan macam dekat sana. Aku nampak sekolah aku macam gitu juga sekolah aku. Sekolah primary sama juga. Tak ada beza. Habis dia pula tinggal dekat blok yang dekat nak naik Mount Faber lagi, dekat dengan ini makam Radin Mas. Kau dah pernah naik situ? Dah. Radin Mas. Dah pernah buat solo jalan-jalan solo. Kat atas tu. Dah pernah. Rumah dia dekat dengan makam Radin Mas tau. Dia blok dia, aku tengok ke jalan ada tangga naik ke atas bukit nak pergi Mount Faber tu. Sampai kat situ. Korang kalau pernah nampak Radin Mas dia makam, kat atas dekat rumah dia je. Tanah hot cap belau. Aku tanah hot. Kau nak buat casting, long cast, pendulum cast. Aku pun dulu pancing juga. Tapi kalau bila aku pancing atas boat, kau nak cast apa atas boat tu? Betul tak? Logik kan? Takkan kau nak pakai 16 kaki atas boat, lepas tu kau nak pusing-pusing langkah semua tiang je. 30 meter je Singapore laut dalam. Habis kita mancing pernah ada yang dalam gila 40 meter, 50 meter tu. Tak. Paling dalam pun 30. Pasal kita marine punya navigation di kita kan. Dia punya deep sea water kan is very precise. Lepas ni what's your career progression? Apa dia? Angin. Lepas ni what is your career progression? My career progression is to upgrade myself to become a diver. Commercial diver. Pasal Singapore kau you just can't remain to work as a marine safety at all time for 10 years, 15 years. Best juga tau. Unless you upgrade yourself to diver, commercial diver, you don't work for Singapore, you work overseas that you can earn 10 to 12k per month. But with that said, beforehand korang nak kena ingat satu tau. Korang nak make to diver tu, bukan kata korang dapat cert diver korang dah boleh kerja dengan company, tak. At least kau nak kena ada, at least saya dengar baik-baik at least korang nak kena ada 1 year sea time experience. Body weight ada tak? Tak ada. Masa ni rumors tau. Ini disclaimer ini peribadi pendapat dia tersendiri. Okay, this is what I'm going to inform you guys. Kalau sesiapa naik boat atau naik kapal dipancing kan. Thank you so much. Jadi korang bayar mahal, 400 lah dengan boatman lah, 350 lah, 600 lah korang bayar. Buang duit habis-habisan tau untuk nak pergi pancing ni. Pasal nombor 1 safety come first. Pakai life jacket. Kita tak tahu laut punya cuaca macam mana, angin tempat laut macam mana. Boat kalau kau rasa aku naik boat ni berat, takkan terbalik punya. Jangan percaya dengan apa dengan firasat korang. Angin kalau kuat daripada barat atau timur tiup kan, kau sekali boleh terbalik. Kalau kau tak pakai life jacket, kalau kau meninggal siapa nak berjawab? Ya, tengah laut. Kat laut ada harta karun ke? Ada harta karun yang orang melabur daripada boat. Tu karun apa sih tu? Gurun pisang.
Tu kena guling pisang ni harta siapa tu. Kena tanya Jack Sparrow. Tu lah. Mungkin tak. Kalau tu harta karun yang kita nak tahu tu benda, memang ada harta karun yang orang melabur atas bot. Tu adalah harta karun. Aku tak boleh guys. Tapi aku pernah lah kalau dah tak boleh tahan aku melabur juga. Tapi bot. betul. Tengok bot tau. Ada bot yang bangsa tak ada toilet. Diorang cari tabung tempat ujung-ujung ha. dan melabur. Aku tak boleh guys. Aku akan tahan. Tengok toilet lah. Kalau toilet dia selesa. Okey. Ada funny story tak kat atas laut? Macam example yang abang pergi pancing, ada toilet tak? Ada? Ada toilet Ada orang naik bot tak ada toilet, macam mana tu? Itulah. Itu lelaki kita faham lah. Habis perempuan macam mana? Tak, orang boleh tahan. Tak boleh cakap. Dah atas laut dah cuaca kan macam saya cakap. Cuaca lain tahu bang atas laut. Ada funny story tak kat atas laut? Funny story Wujud tak pirate? Tidak wujud tak pirate tu, pirate punya kita letak tepi. Ada funny story tak kat atas laut? Funny story Ragam manusia lah. Dia dah tahu benda tempat tu dah tak boleh masuk. Dah penat-penat. Tak boleh? Memang tak boleh. Tak Okey, boleh. korang tengok korang kayak ni. There is a specific places macam tempat beach, East Coast, Changi, kan. Places that where you can boat out. Okay, jangan pancing tempat korang, jangan turun laut using by Jurong Pier, Benoi. Korang cari naas Syul. Orang baru nak keluar, MPA datang kena halau terus kena U-turn balik. Macam siap. Takut tak bingit. Ingat satu, kita tak kacau korang punya periuk nasi. Tu kawasan tu memang korang tak boleh lalu terus. Sana restricted area. Kayak ke take note of this lah. For your own safety. Ini semua for your own safety lah actually. Kadang kapal-kapal besar dia tak nampak. Lagi-lagi tempat anchorage. Kau tak tahu kan, macam aku cakap, kapal besar-besar parking kat sana. Kapal tu besar, ada orang kat atas, orang pun tak tahu kau impet tu kapal. Buat dia gerak, korang kena propeller, kepala kodong, badan tinggal. Macam mana family nak claim? So bahaya. Janganlah mancing ni biasalah. Ada ikan ada, tak ada nak macam mana. Tak ada gini lah, kita boleh try tanya kawan-kawan kita yang mana kerja tempat shipyard. Bukan aku. Yes. Kita tanya kawan-kawan kita ke saudara mara yang pernah kerja dengan shipyard kan. Tanya diorang propeller kapal apa yang anchorage tu berapa besar. Tanya diorang. Nak tahu berapa kan bila untuk bot dia bergerak kan. Korang tahu besar dia macam mana, korang nilai kan. Macam mana kalau korang kat bawah tu dah dekat dengan tu kipas, macam apa jadi? Jadi wow. Macam juga So ada lagi korang nak bertanya, tak ada aku tukar topik ni pula, dia kuda kepang dia. Aku nak tahu juga, aku kerja sebab pasal kuda kepang ni. Itu lah. Abang Im dah tengah berbual sedap-sedap pasal kuda kepang, korang tanya pasal topik dia macam lost lari. Kita tak, it's good lah, it's good. Aku suka orang tanya. Bila terburai, kalau dekat dengan kipas, boleh terburai, betul lah. Memang boleh terburai. Sebabnya pasal apa? Dia punya kelajuan propeller tu lagi laju daripada kipas angin kita pakai kat rumah. Tengok dia terburai Terburai tak apa, dia putus tengah, tak satu hal. Tengok kipas angin kat rumah tu, cuba kau pakai yang kipas angin yang bersih, di tengah laju nombor 3 kau bukan nombor 3 ke nombor 5. Kalau tak jadi, sakit tak? Mesti sakit apa? Kalau dia tak cala ke, tak berdarah ke apa kan, dia sakit. Kau bayangkan cuba tempat propeller kapal bawah kapal. Tak hancur. Berkecai show semua. Dah ikan makan, free food, free meal. Wow. Korang pergi pancing pakai udang, sotong kan. Tapi when you take for that course kan, that's not included PADI/SSE. So jadi ni SSE pun nak kena ada juga. So overall nak kena faham regarding about dia punya tank, diving, equipment and blah blah and so on lah. Topik kuda kepang pula bang. Okey, kuda kepang ni. Kuda kepang yang diorang tunggang sekali lah. Terima kasih yang dah 70 orang ni yang dah join as a fan club. Terima kasih, semoga dipermudahkan rezeki anda. Amin. Dan kesihatan selalu. Amin. Klik in kat atas, dipersilakan. Klik. Rendang chicken tengok nampak. Okey lah, macam ni sekarang ni korang dah tengok kan. Korang dah before aku masuk tu kuda kepang, pada korang ni dalam live abang Im kan. So if anyone curious, don't ask me all the stupid question, I will never entertain. Some those deep into regarding about unauthorized question, I don't entertain. Tapi kalau korang nak tanya, okay bang, kalau macam nak pancing naik bot macam gini, apa aku nak kena buat, aku nak gini ke, apa gitu benda, you can ask me question or you can DM me directly, I will answer you guys. Okay, I won't promise you that I can give you the perfect answer lah, but at least you got the knowledge, basic experience lah, saya nak cakap macam gitu, basic knowledge lah. Okay, back to kuda kepang. Bila kau start main kuda kepang? Aku dulu bekas kru daripada Sri Kebara, daripada Singapura. Oh, daripada muda Daripada muda. Minat dengan anak seni ni, kita bukan dah umur dah masuk, dah meningkat tua kan, baru kita nak main nak join kuda kan. Macam sama juga macam sekolah lah. Kalau kadang kat tempat sekolah, primary school, before you going to secondary school, kami nak apa sport? Main bola bang. Jadi pengalaman sama kau main kuda kepang tu, apa yang kau dah
dah pergi. Kau dah pernah macam tengok orang main yang tak lah, aku tak tahulah ini betul ke ada yang kena ada barang memang pakai kena muja ke macam mana? Stunt paling ajaib abang experience dalam kuda kepang. Stunt paling ajaib so far pada aku tak ada yang benda yang ajaib dalam kuda kepang pada untuk aku stunt lah. Semua sama lah. Masing-masing punya kreativiti lah. Dia macam aku cakap, aku tak boleh cakap kuda macam gini, kuda macam gitu buruk, kuda macam gitu tak bagus gini aku tak boleh cakap. Tapi ni masing-masing individu, lain guru lain cara. Kuda ni ikut color ke tidak? Kenapa atau Color different? tak, color the choice of yours lah. Pada pengetahuan aku dulu punya time aku main kuda tu, choice of your color. Jadi untuk kuda first before you nak tunggang tu kuda kena belajar tarian dulu. Dah dah sampai gitu dah sampai cabuk semua. Aduh, sakit cu. Salah ni budaya Jawa lah. Actual Jawa lah. Jadi kalau kita minat kita dah sampai ke tahap situ kan. Whatever comes to your apa yang korang dengar daripada korang punya telinga kan, orang cakap ni permainan ni semua syirik, biarkan. Satu je aku nasihat dengan korang. Allah tak pernah syirikkan manusia melainkan manusia mensyirikkan manusia. Dan lagi satu, permainan yang anak-anak seni daripada kuda kepang ke barongan ke apa, korang nak kena ingat diorang ada selawat, diorang ada baca-baca surah-surah. Dan guru setiap ketua kan akan nasihat dengan anak murid dia, jangan lupa sembahyang. Abang tahu silat? Abang tahu silat. Oh, saya tak pandai silat lah. Saya tak tahu apa tu silat. Silat tak tahulah, mungkin nak kena tanya yang betul-betul pakar tentang silat dah. Kalau silat primary school aku tahu. Itulah silat primary aku tahu lah. Tu memang aku tahu lah silat. Okay, aku berapa ni? Weh, sekejap kat ketiga Linda. Waalaikumsalam Linda. Waalaikumsalam. Itulah so far perkongsian secara peribadi daripada Qayyum kita. Like I said, whatever came up from jawapan yang dia bagi, pandangan dia ni semua daripada diri dia sendiri. Pengalaman dia, bang emergency boleh balik? Boleh, tapi based on situation lah senang cakap. Kalau kau dah tengah-tengah laut tu, it happened before lah. Kira 1st January is my dad pass away lah. Okay, my dad pass away on 1st January. That was the time when Salam takziah. Terima kasih. So when come to going back home to land kan, it took me around 2 hours to get a result. Kat tengah-tengah laut. So that 2 hours to get a result, then baru boat pusing balik pergi tempat the nearest berth lah. We call berth. Tak pancing hari. Sekarang abang, ni dekat MCE ni tak pancing hari ni. Oh tak. Game bola itu jawapan jawab soalan itu tak boleh. Itu kalau kena tanya sendiri dengan menteri-menteri. Ya, betul. Nak kena tahu dua. Kalau rokok cap merah masuk Singapura pernah tangkap bang. Oh tak boleh jawab tu soalan, minta maaf ya. Nak tahu dalam cerita ada banyak. Hantu air exist ke bang? Hantu air yes exist. Exist bukan exist yang band bukan. Betul. Paling seram kat TikTok visi sedap-sedap. Yes, betul. Tu betul punya hantu. Yes, correct. Betul. Hantu yang paling menyeramkan tu lah. Hantu kat dalam TikTok. visi sedap-sedap. Iyalah. Macam-macam seram ni. Aku tak pernah lah pengalaman aku jumpa benda-benda tu. Tapi adik aku memang pernah. Dia dah banyak kali kena. Satu hari aku invite adik aku lah. Hantu nak sedap PM. Nanti satu hari aku invite adik aku. Cerita pengalaman dia memancing. Macam mana dia kena. Adik aku banyak pengalaman. Dia dengan arwah bapak aku lah. Diorang selalu kena. Tak apa, nanti diorang boleh ceritakan lah. Tengah pancing tangsi kena tarik. Bukan ikan tarik dia boleh rasa tau ikan tarik Abang biasa kan pancing ikan tarik kan. Kan berlawan kan. Ni tidak dia betul punya tarik. Aku dah kena tarik bot. Tarik bot habis tiba tengah-tengah minyak wangi. Macam mana kat MCE tu? Bau minyak wangi. Macam-macam lah nanti. Apa ni? Dah pukul 3:07 minit. Yes, working shift and cover orang. Yeah. Cepat masa berlalu. Macam serti Cisco jugalah. Kalau kau nak gaji kasar, nak gaji 3-4 ribu ke 5 ribu satu bulan kan. Sekarang kena banyak overtime, kerjakan insentif. Ada kosong nak join. Kalau apply dapat lah. Ada kosong nak join. Ni Totip ni lelaki perempuan? Entah. Totip. Betul tu bang. Betul tu. Totip. Jom jalan-jalan asap dulu. Ya, jalan. Allah. Macam faham je. Girl. Totip girl lah. Girl nombor 1 dia nak kena lasak. Kerja dia nak kena lasak. Nombor 2 nak kena berani lah. Nombor 3 dia tak ada penyakit sisip. Penyakit laut. Saya tengok kerja ada uniform tak ada off. Semua orang tu kena cover.
Government sector kalau ada tattoo boleh. Government sector kalau ada tattoo boleh. Apa? Government sector kalau ada tattoo boleh. Government sector kalau ada tattoo. Memang boleh lah pasal sekarang government orang tak apa tak orang tak anggap ni tattoo is an issue apa, ni body art. Sedangkan sedang balik rumah je buka baju, bersepar dia punya tattoo. Tengok abang ni, dia punya tegap. Sekali ketis, berkecai tulang. Berkecai ke tulang tu, tegap macam. Masih tegap lagi. Mantap apa, orang kata tu stickers lah. Dia punya tegap tu, nampak aku. Dah boleh jadi pahlawan. Pahlawan beach. Ni kena keep fit ni kerja. Nak kena keep fit kerja. Yes, betul, nak kena keep fit. Nak kena stay fit. Even though your work kan, kalau korang kerja macam mana pun, panas terik ke, hujan lebat ke, you have to enjoy it lah. So far Pahlawan beach kat Sentosa. Dia tahu juga Yara ni bini aku memang tahu pasal rumah dah dekat. Ada age limit. Age limit, jangan di age lah, 21. Dia 21 ke atas. Yes. Untuk bekerja. Ini kapak dia kat sini kau jalan. Kat belakang ni kira seram guys kat belakang ni. So itulah untuk hari ni. So now kita santai lah. Hopefully lepas ni mungkin korang nak tanya lebih lanjut dengan Kayum kita ni, korang dah tahu dia punya social media dia. Kalau dah boleh lah friend-friend dengan dia ni semua. Tadi apa, Kayum Bayum. Kayum Barong. Masuk lagi dalam. Hai lagi ya. Masuk korang dia tengoklah. Tu Kayum Barong. Itu dia punya profile. So korang boleh santai-santai lah. Tapi ingat, korang pun boleh tengok tu dalam tu VTT pun ada aku tengah dalam bot tengah action berlakon kononnya. Kau ingat dia dah kahwin. Jangan sembarang. Okey, aku kalau sekali pandang pun dah macam ni tau. Dalam macam kita KL menjerit ni orang tu. Yes, betul. Macam je. Okey, itulah untuk hari ni. Terima kasih pada anda semua. Yes, betul. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Aku tengah lagi tunggu keputusan lagi satu orang aku nak akan bawa lah untuk lagi satu. So kita nantikan sajalah. Selamat bersahur kepada yang nak bersahur nanti. Nanti dah puasa ke-8 7? 8 8 kan? Ui, lincah right. Lincah apa? Tak, dia betul-betul kalau lincah 18. 18. Hari ke-8. So selamat berpuasa dan selamat bersahur. Bye bye.